Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Arif Nakide Mesyafull Nazri. Hari ini, saya akan membincangkan satu isu berkaitan dengan kesihatan di kawasan penduduk padat seperti di PPR Kota Damansara ini. Adakah anda tahu, penduduk di kawasan padat ini amatlah mudah terkena penyakit berjangkit. Untuk lebih lanjut, mari bersama saya kita temu ramah seseorang dari penduduk PPR Kota Damansara ini. Jom. Okey, saya nak tanya ya, bagaimana keadaan di PPR ni? Kerap ke berlakunya penyakit berjangkit seperti HFMD ke, TB ke, COVID ke? Panjang saya duduk sini dia penyakit HFMD, denggi ko, AD ko jarang dengar. Cuma masa COVID itu hari banyak ramai lah yang kena ni, ada yang hok meninggal pun ramai. Lepas sore-sore itu siapa ko dia nak buat nak karantin kawasan ni, nak PPR tutup. ni, nak tutup kawasan PPR ni. Adakah Encik tahu jika jiran Encik terkena penyakit berjangkit? Selalunya penyakit ni dia orang ni tak wawa ke tak royak. Jadi susah kita nak tahu kecuali saing-saing baik terdekat lah. Kalau kata kita tahu dia orang akan bagi tahu yang lain-lain ni memang susah nak bagi tahu. Dia orang kadang-kadang sorok benda ni baru. Ayah In jumpa ataupun bergaul dengan jiran-jiran? Selalu dengan jiran ni dia kita jumpa time minum petang, time bisurah memang kerak lah. Kalau boleh kata hari-hari ada jumpa lah. Tapi time-time dia petang dengan malam je lah. Time bisurah sebab tengah hari kita kerja. Kecuali Sabtu Ahad lah. Saya nak tanya, Encik ada anak ke cucu yang kecil lagi? Ada. Anak ke cucu? Anak ada, cucu ada. Oh, dia orang kerap ke pergi taman permainan? Dia orang ke hari-hari tu selalu dia tu hari-hari sebelah petang lah, selalu dia orang pergi main dengan kawan-kawan dia di taman. Jadi doktor, saya nak tanya, bagaimana keadaan umum kesihatan penduduk di kawasan PPR, khususnya yang tinggal di flat? Terima kasih saudari Nurul Akmal. Kalau ditanyakan saya kesihatan umum semua penduduk tu, saya tidak dapatlah nak mengetahui status setiap orang kat flat tu. Okey, macam ni sebenarnya. Dari segi konteks atau perspektif kesihatan awam, apa yang dapat saya kongsikan lah dari pengalaman, ia adalah satu penempatan berserata yang berdensiti tinggi yang padat lah. Yang sebenarnya salah satu daripada tempat-tempat yang menjadi masalah kesihatan awam utama lah. Antara beberapa isu utama yang berlaku dalam PPR ini sendiri, kita boleh bagikan kepada dua lah, kesihatan fizikal dan mental. Dari segi fizikal tu, faktor-faktor secara general dulu sebelum saya kupas lebih lanjut. Dari segi ruang lah, kesesakan ruang bangunan tu sendiri. Contohnya lift, diberi risiko kepada penyakit-penyakit seperti TB, COVID, influenza, penyakit-penyakit khususnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan udara, airborne. Kemudian untuk masalah dari segi penduduk dalam penyakit-penyakit seperti HFMD, penyakit yang berkaitan dengan direct contact, bila penduduk bersesak-sesak dalam lift juga boleh meningkatkan contagious ataupun transmisi penyakit itu sendiri sebab tak ada penjarakan fizikal, pendaraan yang baik tak ada, pencahayaan juga tak begitu mencukupi. Macam penyakit TB, cahaya matahari tu membantu dalam untuk membunuh kuman TB tu. Yang seterusnya, fasiliti yang melibatkan common atau sharing user area. Kena dengan HFMD, banyak berjangkit disebabkan penggunaan playground yang sama. Akhir sekali yang kita dapat kita nampak dengan jelas lah sikap penduduk tu sendirilah. Kesedaran penduduk dalam membantu pengawalan penyakit tu sendiri agak rendah. Saya bagi contoh dalam pengawalan denggi. Apabila anggota kita datang untuk membuat semburan termal, kurang mendapat kerjasama atau langsung tak dapat kerjasama.
Yang seterusnya dari segi fasiliti, lagi satu, apabila lift rosak, jadi membuatkan penduduk di situ lewat mendapatkan rawatan. Seperti yang kita lihat, terdapat banyak laporan berkaitan kes penyakit berjangkit yang berlaku di kawasan perumahan padat. Oleh itu, kami telah membina satu website yang dinamakan Prevensia. Melalui website ini, kami ingin membantu penduduk untuk lebih peka, bertindak awal dan menggunakan teknologi dalam membendung penularan penyakit berjangkit.